Ini aku dekat Station 18. Bukan Shah Alam kat Ipoh, Taman Desa Aman. Kita nak kena loaded mashed potato. RM6. RM5 pun ada. Spaghetti carbonara bolognese RM10. Spaghetti bolognese daging dia, aku cakap luar. Kuasa sini memang masam. Dia ada masin sikit dan dia ada rasa manis. Tapi manis dia tak terlalu heavy. Yang terlalu kuat sekarang masam. Gomek ayam, bukan pomek Gomek ayam. Ayam pomek tu rambut. Ni gomek. Rasa je macam cheese wedges. Pasal sini dalam kentang. Ni semua kentang. Dia campur dengan black pepper. Satu je aku boleh cakap. Bila campurkan dengan black pepper, dia ada sos tambah kat sini. Dia aku boleh cakap wow. Rasa dia mancun. Daging black pepper, geng. Kau tahu tak? Satu je yang aku boleh cakap lah. Bila korang hidu benda ni, dia punya black pepper dia tak terlalu kuat bau tau. Black pepper dia tak terlalu heavy sangat lah. Dia punya cheese wedges ni berlemak, berkrim, disukai ramai. Perfect. Carbonara ayam. Bau krim dia sedap weh. Bau dia macam susu berlemak. Serius. Betul. Budak ni tak bohong. Ini sedap. Dia punya bau carbonara tu tak terlalu heavy lah. Untuk bahan-bahan dia macam, dia ada sikit masam lah. Macam lu. Dia ada sikit masam. Tapi tak terlalu kuat. Dan dia tak muak. Aku bagi 8/10. Sedap. Ayam black pepper RM5. Daging black pepper RM5. Ayam bolognese RM6. Daging carbonara RM6. Mana lagi? Tak lagi dah? Spaghetti ni. Teneng. RM10. 10. RM10. Yang ni apa? Berapa harga dia? Ada promo. Promo Ayo ni kalau kau kena steam ketagih. Saya apa bang? Ha? Panas ni apa ni? Mix capsicum. Minyak Petron. Tu dia.